termasuk murid-murid tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SS17. Mengumumkan perarakan masuk tamu kehormat diiringi oleh barisan pentadbir dan guru-guru tingkatan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh barakah ini kami berhimpun menzahirkan rasa syukur atas segala limpah kurnia-Mu. Jadikanlah majlis apresiasi tingkatan 5 ini majlis yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengurniakan kejayaan, kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau melimpahkan ketenangan, kasih sayang dan semangat perjuangan kepada calon-calon SPM tingkatan 5 ini. Kukuhkanlah hati mereka dengan iman dan takwa. Terangilah akal budi mereka dengan ilmu yang bermanfaat, serta mudahkanlah mereka dalam menempuh peperiksaan yang bakal diduduki. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka kejayaan yang cemerlang, ilmu yang berkat, akhlak yang mulia, serta masa depan yang gemilang. Jadikanlah mereka insan yang mampu berbakti kepada ibu bapa, guru-guru, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, rahmatilah juga kedua ibu bapa mereka dengan kesejahteraan. Limpahkanlah kepada guru-guru kami ganjaran yang tidak ternilai atas segala jasa dan budi yang dicurahkan. Rabbana taqabbal minna du'a'ana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia Encik Wan Syaris Nuruddin bin Wan Muhammad Zain,
Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan SS17, Yang Berusaha Encik Muhammad Rozi bin Syafi'i, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan SS17, Yang Dihormati Puan Azizah binti Cik Mamat, Penolong Kanan Pentadbiran SMK SS17, Puan Roslani binti Cik Kam, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SMK SS17, Puan Siti Dalilah binti Pokari, Penolong Kanan Co-Curriculum SMK SS17, Puan Tan Cho Yun, Penolong Kanan Pendidikan Khas Integrasi SMK SS17, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, guru-guru, ahli jawatan kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru, ibu bapa yang saya tidak lupakan, serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan, rahmat dan nikmatnya dapat kita berhimpun dalam majlis yang penuh bermakna, iaitu Majlis Apresiasi Tingkatan 5 bagi tahun 2025 khas untuk batch 08. Hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini bukan sekadar meraihkan kejayaan, tetapi juga simbol kepada perjalanan yang panjang yang telah kita lalui dan kita tempuhi bersama. 5 tahun yang lalu, kita melangkah ke sekolah ini dengan 1000 harapan dan rasa ingin tahu. Dan hari ini, kita berdiri di sini dengan 1000 pengalaman, kenangan dan pengajaran yang akan kekal dalam lipatan hidup kita sepanjang zaman. Buat guru-guru yang kami kasihi, terima kasih atas segala tunjuk ajar, bimbingan dan kesabaran kalian. Setiap teguran, setiap nasihat dan setiap doa kalian adalah cahaya yang menerangi langkah kami hingga ke hari ini. Tanpa kalian, kami bukanlah siapa-siapa. Kami juga sebagai murid SMK SS17 ingin memohon 1000 kemaafan atas segala salah dan silap yang pernah kami lakukan sepanjang kami menuntut ilmu di sekolah ini. Dan buat rakan-rakan seperjuangan tingkatan 5 sekalian, inilah masa untuk kita menghargai setiap usaha, setiap air mata dan setiap senyuman yang telah kita kongsikan bersama. Dan mungkin selepas ini kita akan membawa haluan masing-masing. Namun percayalah, hubungan, jalinan persahabatan ini tidak akan pernah pudar di dalam jiwa dan hati kita. Akhir kata, saya mewakili seluruh murid tingkatan 5 ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga sekolah, ibu bapa serta ahli jawatan kuasa PIBG yang sentiasa menyokong dan mendorong kami dalam apa jua yang kami lakukan demi nama baik Sekolah Menengah Kebangsaan SS17. Semoga dengan jasa dan bakti kalian membawa keberkatan dan kejayaan kepada hidup kami semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Encik Wan Charis Nurudin Dematin, Yang Ketua PIBG SMK SS17, yang saya hormati Barisan Pentadbir SMK SS17, Barisan GKMP, Kaunselor, Ketua-Ketua Panitia, guru-guru, anak-anak murid dan ibu bapa yang kami pihak sekolah rakyat. Para ibu bapa dan murid yang dirikan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirapatkan kepada Yang Maha Berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama pada hari ini bagi meraihkan majlis apresiasi kali ke-16 SMK SS17 pagi tahun 2025. Syafaat dan tahniah saya ucapkan kepada Tuankuasa Pengelola Majlis tanpa mereka sukar untuk kita pastikan kelancaran majlis kita pada hari ini. Saya ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih sekali lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini merupakan titik permulaan baharu dalam kehidupan setiap murid. Majlis apresiasi ini bukan sahaja untuk meraihkan pencapaian akademik, tetapi juga menghargai usaha keras, pengorbanan dan semangat juang yang telah murid-murid tunjukkan sepanjang sesi persekolahan. Ya. Anda telah membuktikan bahawa tiada kejayaan yang datang tanpa usaha dan kecekalan. Namun ingatlah bahawa kejayaan ini bukan titik akhir. Ini merupakan satu permulaan kepada perjalanan hidup yang lebih mencabar. Selepas SPM ini, ia akan lebih, kamu akan lihat pintu-pintu yang sudah pasti akan memberikan satu cabaran yang cukup besar. InsyaAllah saya yakin dan percaya dengan apa yang diberikan oleh guru-guru, bukan sahaja di peringkat sekolah menengah, sekolah kebangsaan termasuk tadika, dan ibu bapa juga merupakan guru kita di rumah. InsyaAllah dengan didikan tersebut, saya yakin dan percaya anak-anak di hadapan saya mampu mendepani cabaran tersebut dengan jaya, insyaAllah. Para hadirin sekalian, majlis ini juga sebagai dorongan kepada murid-murid untuk mencapai kejayaan dalam segala bidang yang akan diceburi kelak. Malah diharapkan dapat mengukir kenangan manis dalam lipatan sejarah. Semoga majlis ini juga membuatkan anak-anak putera dan puteri tidak melupakan jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh barisan pendidik SMK SS17. Tahniah juga diucapkan kepada guru-guru yang telah betul-betul lumus mendidik dan memberikan tunjuk ajar kepada anak-anak yang berada di hadapan saya ini. Besarlah harapan saya supaya murid-murid dapat meneruskan pembelajaran walau di mana jua setelah tamat SPM kelak, dan seterusnya mencurahkan bakti kepada bangsa, negara sebaik sahaja melangkah ke alam pekerjaan. Hadirin yang dihormati, seperti yang kita sedia maklum, majlis apresiasi ini serta pemeriksaan SPM yang bakal ditempuhi kelak hanyalah titik permulaan jalan kehidupan yang akan diterokai oleh setiap murid. Di hadapan murid-murid nanti akan terbentang luas pelbagai rintangan dan cabaran sebelum memperolehi pencapaian sebenar dalam kehidupan. Semangat perjuangan yang utuh dan kekuatan iman perlu diperkukuhkan lagi bagi membolehkan murid-murid meneruskan perjalanan dengan penuh yakin dan tabah. Saya dan seluruh warga SMK SS17 sentiasa mendoakan agar anda semua dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading, seterusnya mencapai impian anda dalam apa jua bidang yang akan anda capai. InsyaAllah, kepada guru-guru, iringilah perjuangan murid-murid kita menempuh peperiksaan dengan restu dan doa yang tulus agar kecemerlangan yang kita harapkan tercapai. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua murid-murid calon SPM 2025. Buka senyum jangan gemetar Okey, anda merupakan kebanggaan seluruh warga SMK SS17. Semoga anda terus cemerlang, semangat dan menjadi individu yang menyumbang bakti kepada masyarakat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Encik Wan Syaris Nuruddin bin Muhammad Zain, Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK SS17
untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Apresiasi SMK SS17 kali ke-16. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berusaha Encik Muhammad Rozi bin Syafi'i, Pengetua SMK SS12, yang dihormati Puan Azizah binti Cik Mamat, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rosnani binti Cik Ka, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Siti Dalilah binti Pokari, Penolong Kanan Kurikulum, Puan Tan Cho Yun, Penolong Kanan Pendidikan Khas, guru-guru kanan mata pelajaran, ketua panitia, kaunselor, guru-guru, ibu bapa dan murid-murid tingkatan 5 yang dikasihi sekalian. Turut yang saya hormati Encik Ahmad Cik Singh, naib yang di-Ketua PIBG SMK SS17, serta Cikgu Zuraidah dan Puan Zuzila, ahli jawatan kuasa PIBG yang sentiasa komited dalam menjayakan setiap program sekolah. Saudara-saudari yang saya kasihi, pertama sekali izinkan saya memohon maaf kepada semua calon SPM 2025. Saya amat sedih kerana gagal menyediakan lokasi majlis ini di Malaysian Petroleum Club. Saya masih ingat janji saya kemarin, seperti yang dirancangkan pada awalnya. Keputusan ini terpaksa dibuat kerana masalah kekangan masa, tarikh yang tidak sesuai serta kekurangan dana sumbangan untuk menampung kos keseluruhan. Walau bagaimanapun, saya amat bersyukur kerana dengan usaha gigih pihak sekolah, kita masih dapat menjayakan majlis penuh bermakna ini di Bismillah Wedding Hall Subang Jaya. Calon-calon SPM, tolong berdiri sebentar. Semuanya. Mari kita ucapkan terima kasih nombor satu pada ibu bapa kita kerana membayar sumbangan untuk hari ini. Terima kasih ibu bapa sekalian, dan terima kasih kepada barisan pentadbir dan semua guru-guru yang bertulus rumus. Terima kasih. Semangatlah sikit you all. Sini duduk. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini. Majlis ini bukan sekadar acara tahunan, tetapi sebuah simbol penghargaan dan perpisahan penuh bermakna. Syabas dan tahniah saya ucapkan pada semua calon SPM 2025. Kalian berjuang melalui liku-liku yang tidak mudah, belajar dalam dunia yang mencabar, bertahan dalam tekanan disebabkan waktu amat terhad sekali, namun tetap melangkah dengan semangat yang tinggi. Anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan pesanan ikhlas kepada semua calon SPM 2025. Mula hari ini, jangan bertanding sesama sendiri. Sebaliknya, bertandinglah sebagai satu pasukan sekolah, satu unit yang berpadu tenaga dan penuh semangat. Bantu-berbantulah sesama rakan, saling berkongsi ilmu dan dorongan. Apabila kamu bersatu hati, kejayaan SMK SS17 akan menjadi kejayaan bersama, dan insya-Allah nama 17ers akan terus harum di peringkat nasional. Saya juga ingin berkongsi sedikit kata semangat mengenai program titipan Akademi Cemerlang SPM yang akan diadakan pada hari Isnin dan Selasa ini di Sagi College. Inilah peluang keemasan untuk kamu mendapatkan maklumat terkini, soalan lazim serta tips berharga dari penceramah dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Gunalah peluang ini sebagai mungkin, rebutlah ilmu, catat setiap panduan dan manfaatkan sepenuhnya suasana universiti yang bakal kamu alami di Sagi College nanti. Program ini bukan saja medan persediaan akademik, tapi juga pengalaman awal untuk merasa kehidupan kampus dan budaya ilmu di institusi pengajian tinggi. Saya yakin dengan semangat dan disiplin yang tinggi, kamu semua mampu melangkah dengan lebih yakin menuju kejayaan SPM yang cemerlang. Sedikit pantun semangat, berakit ke hulu membawa perahu, singgah sebentar di tepi muara. Belajarlah bersungguh wahai anakku-anakku, demi masa depan, demi keluarga tercinta. Terbit mentari di ufuk timur, cahaya indah memancar seri.
Jangan gementar walau jalan berliku. Yakin dan doa Allah di sisi. SBM menanti di hadapan mata. Jangan berundur, teruskan mara. Bersatu hati membawa nama SMKSS 17 pasti berjaya bersama. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan pada pihak sekolah dan seluruh para guru yang telah mencurah ilmu dan bimbingan tanpa jemu. Terima kasih juga pada ibu bapa atas kepercayaan dan sokongan berterusan terhadap pihak sekolah dan PIBG. Marilah kita terus berganding bahu memastikan anak-anak SMKSS 17 terus menyelah, bukan saja di dalam akademik tetapi juga dalam sasiah, disiplin dan nilai kemanusiaan. Akhir kata daripada saya, semoga anak-anak di hadapan saya ini dikurniakan ketenangan, ilham dan kekuatan untuk menghadapi peperiksaan SPM 2025. Percayalah kamu tidak bersendirian. Guru-guru, ibu bapa dan seluruh warga sekolah berdiri di belakang kamu, memberi doa dan semangat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Apresiasi ke-16 SMKSS 17 tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Khairuddin, Guru Tingkatan 5 Esther akan membacakan nama murid-murid kelas 5 Esther. Dimulai dengan Abdul Malik Sulaiman bin Muhammad Nazri, Afika Hidayah binti Budi Iskandar, Alisha Rabia binti Muhammad Ami Fairuz, Amal Hashmi, Dayang Wan Nur Khaira binti Abdullah, Fiona Selin, anak perempuan Mak Fabian, Jipras Singh, Khalisha Shifa binti Hamzah, Leila Najla binti Najman Shah, Lok Siu Wah, Manusri Sai, anak perempuan Siva Sankar, Marilyn Rachel Morgan, Mirza Nabiha binti Jamali, Mikra, anak perempuan Baskaran, Muhammad Hafiz bin Muhammad Fajar,
Muhammad Afras bin Syed Rahman Alatas, Muhammad Ilhan bin Ahmad Zakri, Muhammad Mazril bin Muhammad Mazli, Nur Damia Zulaika binti Mat Samsudin, Nur Iman Zahra Ishani binti Hishamuddin, Nur Zahra Maritza Shah binti Muhammad Shah, Reza Daniel bin Muhammad Zulhabri, Salma Yelena binti Ainal Adnin, Sharlina Shasha Pereira, Sri Atiti anak perempuan Shekhar, Wan Aisyah Soraya binti Wan Muhammad Nabil, Wan Amira Dayana binti Wan Aminuddin Aminin, dan Wan Ashkan Sulaiman bin Wan Syaris Nuruddin. Dipersilakan Puan Nora Syikin binti Ramlan, Guru Tingkatan 5 Anggerik untuk meneruskan majlis. Adalah dengan ini, saya, Nora Syikin binti Ramlan, Guru Tingkatan 5 Anggerik, akan membacakan nama murid-murid kelas 5 Anggerik dimulai dengan Ajmat Ferdian Akbar bin Fahrizal Biri, Adam Imran bin Abu Safran, Adina binti Jihadi, Arya anak lelaki Kajendra, Hashri Fayad bin Syaiful Hafiz, Megat Muhammad Umar Al-Khalifah bin Megat Muhammad Najib,
Muhammad Azman bin Muhammad Hassan. Muhammad Afzal bin Jamari. Muhammad Danish Fahim bin Syahrul Nizam. Narish anak lelaki Ambarasan. Nur Aina Insyirah binti Amir Faisal. Nur Iman Sofia binti Muhammad Yusuf. Nur Serafina binti Umar. Nur Zafira Kaisara binti Razi. Nur Hidayati Fatini binti Zulkifli. Nurul Alia Syuhadah binti Nur Hisham. Rebinish anak lelaki Rames. Syafir Zakir di Syafiful Ardan. Siti Haja binti Zalwa. Dan Vinosha anak perempuan Krishna. Rewati anak perempuan Monusami, guru tingkatan 5 Amarilis untuk meneruskan majlis. Dengan ini, saya Rewati Monusami, guru tingkatan 5 Amarilis akan membacakan nama murid-murid kelas 5 Amarilis dimulai dengan Adam Arif bin Faris Aziz, Adik Arjan Aib bin Asraf, Akila binti Zulfadli, Damian Kristina binti Muhammad Farizan, Dia Maisara binti Amizan,
Kristina binti Nur Salaidi, Fatihah binti Zulkarnain, Gita Varshini anak perempuan Dylan Coben, Jimmy Cora Junien, Megat Hamad Hazim bin Megat Hamad Nazri, Muhammad Ikram Afizi bin Muhammad Ismail, Muhammad Zimam Zakwan bin Muhammad Zaki, Muhammad Adib Syakirin bin Azhar, Muhammad Akhil Ashraf bin Azman, Muhammad Akhil Iskandar bin Muhammad Afian, Muhammad Azhad bin Muhammad Azmi, Muhammad Nazirul Altaf bin Muhammad Ali, Muhammad Syamil bin Syadul Syarifin, Muhammad Syamar Hakimi bin Abdul Syukur, Nur Anis Atika bin Amir Arif, Nur Aisyah Zuraifa binti Abdul Karim, Nur Syafiqa Zulaika binti Azizi, Putra Mikhail Shah binti Syamal, Safia Kaisara binti Kamarul Azhar, Shibanisha anak perempuan Pengataran, Siti Nur Maisura Azma binti Muhammad Masud Rana, Stacy Zesi Arisin, dan Vagesh anak lelaki
Tyagaraja. Adalah dengan ini, saya, Nur Afzalina binti Bakar, Guru Tingkatan 5 Alamanda, akan membacakan nama murid-murid kelas 5 Alamanda dimulai dengan Aiman Daniel bin Yunandar Israeli, Akil Najmi bin Muhammad Zanawi, Dia Amani Naidu, Fahim Harith bin Fahmi, Hirashimi anak perempuan Siwaneswaran, Kavinesh anak lelaki Ramachandran, Lakshay son of Virasamy, Logeswaran, Mika Andre John, Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Najimuddin, Muhammad Aiman bin Firdaus, Muhammad Alif Johan bin Abdul Azim, Muhammad Firdaus bin Kadir Ibrahim, Muhammad Irsyad bin Saharani, Muhammad Nuraish bin Muhammad Nurarasi, Najwa binti Nurdin, Nazirah Alia
Rahman, Ryan Ramadan bin Muhaziri, Reshawan Naidu, Rai Jalong Pini, Sangeswar anak lelaki Ganesan, Sharon anak lelaki Nadarajan, Sofia Adriana binti Saiful Hisham, Su Chi Wen, Purgashini anak perempuan Subramaniam, Wugashini anak perempuan Sarawanan, dan Yoshini anak perempuan Siwaraj. Sekian, terima kasih. Beliau mendapat keputusan yang sangat membanggakan dalam peperiksaan percubaan SPM, iaitu dengan memperoleh 9A dan mendapat markah tertinggi dalam tingkatan untuk beberapa mata pelajaran. Beliau bercita-cita menjadi seorang doktor yang berdedikasi dengan hasrat untuk membantu merawat pesakit serta menyumbang kepada kesejahteraan kesihatan masyarakat. Harapan kami agar beliau terus berusaha dengan gigih dan tidak pernah berputus asa untuk mengejar cita-cita mulia ini. Seterusnya, berjaya menjadi seorang doktor yang mampu memberi manfaat kepada orang ramai. Dengan kejayaan yang diperoleh sepanjang berada di SMK Asas 17, dipersetujui bersama, penerima anugerah kurikulum adalah Wan Amira Dayana binti Wan Amiruddin Amini. Dipersilakan penerima anugerah emas kurikulum saudari Wan Amira Dayana binti Wan Amiruddin Amini naik ke pentas bersama ibunya.
anak kepada Muhammad Ismail bin Mat Tahir dan Nurmala binti Abdul Majid, anak kedua daripada 4 adik-beradik. Beliau dilahirkan di Hospital Temerloh Pahang pada 12 Ogos 2008. Beliau merupakan seorang murid yang cemerlang dalam bidang akademik, kepimpinan dan kokurikuler. Beliau dikenali sebagai pelajar yang berdisiplin, berdedikasi serta sentiasa menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam setiap tugasan yang diberikan. Dalam bidang akademik, beliau sering memperoleh keputusan yang membanggakan. Selain itu, beliau aktif dalam bidang kurikulum dengan memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas, Pengurusi Kelab Remaja Sekolah, Pengurusi Rumah Penta, Pengurusi Persatuan Agama Islam. Beliau juga mewakili sekolah dalam pertandingan mimbar dai lelaki peringkat daerah dan mendapat tempat keempat. Beliau juga mendapat sasiah terpuji tertinggi dalam SSDM. Dengan sikap rajin, bertanggungjawab dan berwawasan, beliau menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan murid. Beliau bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan dan berhasrat menjadi seorang guru bahasa Melayu yang dapat menyumbang kepada pembangunan anak-anak bangsa kelak. Pesanan ayanda dan ibunda beliau, semoga ananda berjaya dunia dan akhirat. Kuah umbut ditambah garam, umbut sekati dibuat kari, teristimewa disebut, itulah ikram. Akhlak terpuji, teladan suri. Dengan kejayaan yang telah diperoleh sepanjang berada di SMK SS17, dipersetujui bersama anugerah emas Hal Ehwal Murid diberikan kepada Muhammad Ikram Hafizi bin Muhammad Ismail. Dipersilakan penerima anugerah emas Hal Ehwal Murid Saudara Muhammad Ikram Hafizi bin Muhammad Ismail bersama ibu bapa yang dikasihi. Biodata atau anugerah emas co-curriculum. Seorang anak bongsu daripada 2 beradik dilahirkan pada tanggal 21 Disember 2008 di Hospital Sungai Buloh, Selangor. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Perdana Jaya Asas 19. Kemudian beliau meneruskan pengajian menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Asas 17 bermula tahun 2021 sehingga kini. Beliau merupakan atlet olahraga yang mewakili sekolah dalam sukan olahraga peringkat MSSD selama 3 tahun berturut-turut. Beliau juga merupakan olahragawan sekolah selama 2 tahun, iaitu pada tahun 2024 dan 2025. Selain itu, beliau
bergiat aktif dalam sukan floorball dan pernah bermain mewakili floorball Malaysia dalam kejohanan floorball terbuka Singapura pada bulan Jun yang lalu. Baru-baru ini, beliau dinobatkan sebagai Most Valuable Player MPV kategori lelaki bawah 18 dalam kejohanan floorball Sekolah-Sekolah Malaysia 2025. Walaupun beliau bergiat aktif dalam bidang sukan, beliau juga tidak ketinggalan dalam bidang akademik dan telah menunjukkan pencapaian yang sangat memberangsangkan. Beliau mendapat keputusan yang cukup membanggakan dalam peperiksaan percubaan SPM baru-baru ini dengan mendapat keputusan 7A. Tahniah kepada beliau. Beliau bercita-cita untuk menjadi seorang anggota bomba yang berwibawa kerana beliau amat menghargai peranan pasukan penyelamat dalam memastikan keselamatan masyarakat. Cita-cita ini mencerminkan semangat keberanian dan keperhatian yang tinggi dalam diri beliau. Harapan kami agar beliau terus berusaha dengan tekun dan bersemangat serta berjaya merealisasikan cita-citanya untuk menjadi seorang anggota bomba yang berbakti kepada masyarakat dan negara. Dengan kejayaan yang telah diperoleh sepanjang berada di SMK SS 17, dipersetujui bersama anugerah emas co-curriculum diberikan kepada Muhammad Hafiz bin Muhammad Fajar. Dipersilakan Saudara Muhammad Hafiz bin Muhammad Fajar, penerima anugerah emas co-curriculum, untuk naik ke pentas bersama ibunya. Berikut saya bacakan biodata bagi tokoh anugerah emas PPKI. Tokoh anugerah ini dilahirkan pada tahun 2008. Dilahirkan di Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh, Perak. Beliau adalah anak kepada pasangan Puan Nadia Fadila binti Adib dan Ahmad Syuhairi. Beliau telah kehilangan ayah tercinta ketika masih kecil, dan sejak itu beliau menjadi seorang yang lebih tabah dan cekap. Tokoh ini telah menggalas beberapa jawatan penting diberikan PPKI. Beliau merupakan pengawas sekolah bagi kelas PPKI, Timbalan Pengurusi Rumah Sukan Jaguar PPKI, Setiausaha Kelab Kebudayaan PPKI dan AJK bagi Persatuan Pengakar PPKI. Mempunyai cita-cita dan impian untuk berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Beliau menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam bidang kurikulum. Tokoh murid ini sentiasa mendapat kedudukan terbaik dalam peperiksaan dan telah menguasai tahap penguasaan 5 bagi kebanyakan mata pelajaran. Dalam bidang kurikulum pula, beliau telah menyertai pertandingan Drone Edu Challenge IR 4.0 peringkat kebangsaan 2024 tahun ke-5 dan mendapat tempat ke-12. Pada 30 September 2025, tokoh ini di bawah kumpulan Ritma Angklong Civil Maintenance PPKI telah mendapat tempat ketiga kategori pendidikan khas bagi pertandingan Gemasik Angklong peringkat kebangsaan. Beliau juga banyak menyertai pertandingan peringkat daerah, antaranya seperti Stacking Cup, petang, bowling, imahabah dan karnival kesenian, kemahiran dan keusahawanan.
merupakan seorang murid yang sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam aktiviti atau program-program yang dijalankan di peringkat sekolah maupun daerah. Dari segi aspek sasiah, tokoh ini sering menampilkan sasiah yang murni dan terpuji. Beliau merupakan seorang murid yang ringan tulang membantu guru-guru dan sering menjadi pendorong kepada rakan sebaya. Ketokohan dan kepimpinan murid ini serta sikap menghormati guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar dan dipersetujui bersama untuk dianugerahkan sebagai Tokoh Anugerah Emas PPKI tahun 2025. Tokoh murid yang dimasukkan ialah Wan Aisyah Safia binti Ahmad Syuhaib. Majlis mempersilakan penerima Anugerah Emas PPKI Saudari Wan Aisyah Safia binti Ahmad Syuhairi bersama ibu tercinta. Bagi data tokoh Anugerah Emas Khidmat Bakti. Tokoh ini merupakan seorang anak tunggal yang dilahirkan pada tanggal 12 April 2008 di Subang Jaya Medical Center, Selangor. Beliau mendapat pendidikan awal di SK Perdana Jaya SS19, kemudian meneruskan pengajian di SMK SS17 dari tahun 2021 sehingga kini. Bermula di tingkatan 1, beliau menonjolkan bakat dan kreativiti beliau dengan menjadi AJK Teknikal kelas 1 Alamanda dalam menghasilkan pelbagai video kelas. Bakat beliau dikembangkan lagi melalui pelibatan dalam kelab fotografi. Bermula daripada tahun 2022, beliau telah menyumbang kepada pihak sekolah dengan menjadi jurugambar untuk hampir setiap acara dan majlis yang telah diadakan di sekolah. Beliau sentiasa setia di sisi gurunya, menjadi sayap kanan tanpa kata tanpa kata no, dan sentiasa memberi kerjasama kepada semua guru maupun pentadbir. Sebenarnya, sejak tahun 2019, beliau aktif menghasilkan video serta berkongsi kandungan kreatif melalui saluran YouTube miliknya. Minat ini bukan sahaja mencerminkan bakat beliau dalam bidang media digital, tetapi juga keupayaan beliau untuk berkomunikasi dengan berkesan dan menyampaikan mesej positif kepada orang ramai. Pihak sekolah amat menghargai sumbangan yang diberikan beliau sepanjang 5 tahun persekolahan di SMK SS17. Dengan sumbangan yang telah diberikan sepanjang berada di SMK SS19, dipersetujui bersama Anugerah Emas Khidmat Bakti diberikan kepada Muhammad Mazril bin Muhammad Mazli. Majlis mempersilakan penerima Anugerah Emas Khidmat Bakti Saudara Muhammad Mazril bin Muhammad Mazli bersama ibunya untuk naik ke pentas.
pencapaian anugerah khas pengetua SMKSS 17. Tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima anugerah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Rozi bin Syafi'i, pengetua SMKSS 17. Bagi merakamkan detik bersejarah pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Wan Syarif like I love you yesterday. I don't love you like I love you yesterday. That was a My Chemical Romance song.
This one's from the Twilight Saga. Di persada waktu yang terus berlari, menghitung setiap detik dan meniti setiap mimpi. Tahun yang diharungi bukan sekadar angka, tetapi cerita tentang tawa yang terus membugarkan jiwa, tentang tangisan yang terus menguatkan rasa.
Merekalah insan yang bijaksana, menyalakan pelita dalam kegelapan menjadi jambatan menuju ke menara harapan. Budi dan jasa mereka tidak mungkin dilupakan. Rakan-rakan, ya, merekalah sahabat seperjalanan, onak dan duri kami tempuhi bersama. Hari esok mungkin kami berbeza haluan, namun ukhuwah tetap terikat sepanjang zaman. Hari ini kita diraikan, hari seterusnya kita akan terus melangkah ke hadapan dengan menggenggam cita, merentas cabaran dengan doa, tekad dan impian. Wahai guru dan rakan, kisah hidup kita seperti kisah bintang dan bulan yang terus mengekalkan hubungan sesama insan demi memberikan kebahagiaan kepada kehidupan. Bulan dan bintang bersinar berkelipan dan menerangi keindahan malam. Tanpamu bulan, malam kegelapan. Tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Kisah tentang bulan, bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami Begitulah kami hidup di masa kawan, sesama berjanji, susah senang dirasa. Bawa sinaran cahaya bulan bintang menjadi saksi janji kami semua. Susah dan senang, kita akan terus bersama. Masa yang berbagi ini adalah untuk kita raikan demi sebuah kisah dalam hidup kita. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang coba kami eratkan. Moga berkekalan selamanya. Begitulah kami hidup di masa kawan, sesama berjanji, susah senang dirasa. Di bawah sinaran cahaya bulan bintang menjadi saksi janji kami semua. Hari ini bukanlah hari terakhir perjalanan kita, tetapi ia akan terus sampai ke penghujungnya.
moga berkekalan selamanya. Sekian, terima kasih.